Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni kita sambung balik dengan motor ni. Lama aku mendiamkan diri dan sekarang dah cukup modal sikit orang cakap kan. Kita dah beli exhaust. Okay, untuk exhaust aku pakai sekarang HPSP. Okay, tidak nak ambil Red Leo tapi saiz yang kat kedai tak ada. Ada 384260 ni saiz HPSP saja. Jadi aku ambil HPSP ni warna hitam punya botol ini dia. Okay, 384260. Ini dia HPSP dan kita pakai adapter exhaust lah. Okey, untuk yang mana jack rod jangan tak pakai adapter lah. Boleh tak pakai adapter. Sangat kat sini. Dia kena pakai adapter lah. Dan kemudian ini aku saja sambung balik sensor exhaust. Okey. Tak silapnya nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh, tapi macam aku pakai aja. Dan kemudian untuk trumpet throttle body aku beli yang getah punya. Ini brand apa saya aku lupa. Lepas tu ada sikit water sikit lah sebab tak lepas nak masuk part 2. Okay, untuk sekarang yang ini kita dah siap pasang. Dan kemudian untuk kotak angin aku pakai dulu yang atas sebab nak pakai seat. Dan kemudian bawah aku tak pakai lagi. Cuma aku kena water balik kotak angin sebab aku takut air masuk ikut sini. Jadi kita kena potong balik lah kotak angin bagi ngam-ngam akan masuk balik. Dan kemudian apa lagi yang aku buat untuk hose aku pakai Kindred punya. Lain untuk air coolant aku pakai Ippon punya air coolant. Dan kemudian kita ada sedikit modified sikit lah. Untuk starter aku tambah wire grounding. Okay, belah sini dan sebelah sini. Okay, tu dia. Aku tambah wire grounding. Dan mula-mula aku start tadi sebenarnya motor ni dah start dan minyak hitam tak naik. Bila minyak hitam tak naik aku tembak angin balik belah clutch dan belah atas ni baru dia keluar minyak hitam dah cantik lah ni. Cuma untuk bateri lah. Untuk bateri dah lama sangat tak pakai. Kena charge balik. Sebab bila spek besar dia kena bateri yang betul-betul kuat. Jadi aku charge balik. Masuk balik starter punya katap. Dah siap lah. Cuma ini aku tak start lagi sebab aku nak pasang cover set dulu. Untuk inner aku spray hitam kilat. Okay, first kali dah siap gosok-gosok, bersih-bersih semua. Okay, kita bawa masuk first warna. Dia bukan warna, dia plastik primer. Dia transparent je. Cuma kalau nak spray barang plastik kena pakai lah plastik primer. Yang ini aku gunakan daripada Deton Premium. Dan kemudian aku masuk hitam kilat dan clear. Okay, jadi aku akan spray dulu untuk bahagian ini. Sekejap lagi kita tengok lah. Selepas spray aku masuk hitam dan clear terus lah. Kita pasang cover set. Lepas tu kita start motor dulu. Okay, jadi tunggu kejap lagi selepas aku spray inner. Let's go. Okay guys, jadi kita sambung terus dengan video dah start motor. Ini bunyi setelah dah start lah. Kau boleh tengok kat situ exhaust pun berasak-rasak lagi sebab bekas minyak baru lagi orang cakap kan. Nampak dia berasak lagi. Jadi untuk sekarang ini bunyi dalam keadaan belum dyno dan belum tukar ECU. ECU pun masih standard. Okay, boleh tengok ECU standard Tobaki punya yang no cut punya aku pakai sebelum ni. Ni longgar pula skru dia. Simpan lah. Okay, jadi untuk belah sini korang boleh tengok. Okay, jadi untuk bahagian lain belum lagi lah. Kita just panas enjin dulu sementara tunggu inner siap kering lah. Inner tengah spray, cuma tunggu kering aja. Sambil-sambil tunggu kering ni aku panas enjin dulu lah sebab dah lama motor ni siap. Cuma aku tak start enjin. Aku start pun sekejap. Yang ini baru betul-betul nak panas. Sampai berasak apa. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Tengok, mula-mula memang macam ni lah. Dia berasak lagi sebab piston apa semua masih basah lagi. Kita elak pun dia tak betul-betul kering lagi. Jadi itulah untuk first. Tengok, benda ni aku panas betul lah. Suka terkeluar lah seatnya ni. Aku rasa macam nak gam. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Kita tunggu inner siap dan aku nak pasang cover set belakang dan dada depan sikit lah. Kemudian kita tengok balik lah bahagian-bahagian lain. Cuma ECU aku tunggu di unit motor. Exhaust aku dapatkan di Shukri Motor. Shukri Motor Tapping. Okay, terima kasih Abang Syuk. Nyari ada saiz ni. Okay, jadi yang mana nak cari barang kalau macam exhaust boleh cari lah di Shukri Motor. Foundry juga. Dan ada lagi satu foundry
yang baik dengan aku lah. Unit motor. Okay, untuk ECU yang ini aku support Syukri. Lepas tu ECU aku pergi support lagi seorang. Okay, unit motor. Okay, jadi untuk ECU dengan dyno aku pergi dekat unit motor lah. Nanti aku akan ambil ECU factory tak silap aku. Aku ingat nak try ECU factory dulu. Lepas tu tune untuk dyno. Dan kita nak tengok lah. Dia tak silap yang tu ada button mode. Nanti kita tengok lah yang tu. Cuma untuk sekarang aku rasa tak ada apa. Cuma nak pasang cover set aja. Bateri aku menggunakan bateri daripada TCS. Okay, ini dia YTZ5 SBS. Bateri ni dah lebih kurang setahun dah aku pakai. Cuma ya, bila kita simpan lama, kita tak charge tau. Dia kena charge semula dan boleh pakai lah. Maknanya bateri ni YTZ5 SBS ni, brand TCS ni masih support lah untuk spek 72 Jet 6. Kalau tidak nak pakai besar lagi pun boleh. Tapi macam aku try pakai ni sebab senang nak saru sini. Bawah ni aku tak tahu lah nak pakai ke tak getah aku, sebab aku suka cabut benda ni. Sebab kadang-kadang kita paksa start banyak kali sebelum dyno dia dia suka kadang terstart sendiri bila benda ni panas. Relay. Jadi buka lah selalu ni. Okay, jadi itu saja. Jom aku nak pasang cover set. Video tadi terkat pula. Aku nak pasang cover set belakang sementara tunggu inner tu kering lah. Dan kemudian untuk kotak angin lah, kita nak cerita tentang kotak angin ni. Okey, kotak angin ikut mana pun kena pakai benda atas ni sebab nak pakai seat kan. Okey, ini aku buat macam biasa. Okey, untuk bahagian dalam kotak angin, kau boleh tengok daripada sini aku kerat bahagian sini untuk lepas masuk. Masuk. Dan sebab apa aku pakai kat bawah ni, dia tak boleh biar lapang tau. Kalau nak biar lapang pun boleh juga, tapi lapik lah belakang ni. Sebab apa? Takut air percik dan terus masuk dalam ni lah, throttle body. Jadi aku pakai benda ni. Maknanya daripada sini dia susah nak percik. Dia terus ke sini aja. Okay, jadi untuk bahagian lain kita tengok juga untuk bahagian ni. Bahagian ni aku dah tak cukup hose skin rack ni, sebab yang ini aku ambil asalnya hose skin rack ni daripada Heblo LC aku waktu motor Aspire dulu. Aku ambil hose ni. Cuma hose ni memang tak ada. Jadi hose ni aku ambil daripada memang aku ada beli sebelum ni. Terus masuk aja. Untuk bahagian clutch kita set untuk sedap-sedap aja. Clutch kau boleh tengok clutch Tobaki sedap bertarik. Dia rasa tak keras sangat, tak lembut sangat. Dia sedap. Okey, memang fit. Ini aku susah nak tunjuk sebab pegang handphone sebelah tangan nak tunjuk dia punya kelas tu. Okey, jadi untuk bahagian sini kau boleh tengok wire yang macam aku cakap tadi. Wire body lah. Wire short body aku tambah sini 2, belah sana 1 lah. Untuk kuatkan untuk starter. Mula hari tu macam starter tak kuat. Rupa-rupanya bateri tak charge. Daripada first aku buka kotak tu memang tak charge. Bateri pun dah setahun, kena charge dulu. Aku pun pening lah waktu tu. Kau boleh tengok mono 205 daripada Tobaki hitam. Mono ni memang lawa gila lah. Brand Tobaki X Yang ini Tobaki X punya mono. Okay, untuk rantai, ini rantai lama ni, rantai Tobaki. Dah lama sangat aku pakai. Waktu motor ni daripada mula-mula PCO. Waktu mula aku kawan dengan Fatih, memang aku dah tukar rantai Tobaki. Sampai sekarang tahan. Dah lebih kurang setahun lah. Aku kahwin pun dah setahun dah. Tahan lagi rantai ni. Memang tahan lama lah juga orang cakap kan. Dan untuk yang spek ni tunggu naik dyno, aku set sprocket apa semua. Lepas tu tukar rantai baru lah. Ada lagi satu rantai Tobaki. Kita akan pakai rantai Tobaki juga. Untuk blok, boleh tengok kat sini, blok Tobaki, water pump Tobaki, head Tobaki, radiator Tobaki juga, fork Tobaki. Motor ni kebanyakan memang barang Tobaki lah. Memang 100% lah orang cakap. Tak adalah 100%. Lebih kurang 80% barang Tobaki. Cuma contoh macam intake ni aku pakai Red Leo. Aku campur-campur lah barang. Macam exhaust aku pakai SPSP. Lepas tu adapter exhaust ni aku pakai SW Lipo punya. Ni hose ni Kindred punya. Tapi throttle body Tobaki, starter Tobaki, magnet Tobaki, banyak benda Tobaki. Cuma lagi satu benda ni casing belah magnet ni ada yang Tobaki punya, yang ada bearingnya, yang ada lubang tengah. Aku tak pakai lagi. Aku pakai yang standard dulu lah. Kita nak tengok untuk dyno dulu, baru aku tukar yang tu. Jadi aku rasa benda lain aku rasa tak ada apa lah motor ni. Cuma aku nak panas enjin dan siapkan pasang cover set sikit lah. Untuk aku runner-runner dulu sebelum kita pergi dyno. Jadi itu saja. Kita sambung nantilah pula. Tengok benda lain apa lagi yang aku akan buat. Kau tengok kat situ barang bersepah-sepah. Aku pun motor ni aku keluar malam minggu. Cuba tengok aku race hari ni lah motor dia. Aku bawa
Yang tu tak siap-siap lagi. Banyak barang bersepah-sepah aku kena kemas dulu. Okay, jadi kita sambung kejap lagi pula. Tengok apa benda lain yang aku akan buat lah. Konten kali ni aku agak random sikit lah. Tak ada nak cerita banyak sangat. Okay, kita random je. Apa yang Dan aku rakam. Okay, let's go. Okay guys, jadi sebelah malam. Untuk sebelah malam ni, inner aku dah siap spray. Cuma aku rasa macam tak puas hati. Aku rasa kena tebal lagi lah. Aku first time nak spray inner ni. Jadi bila spray inner ni, kau tengok ini tadi kena air hujan. Lepas tu dia tak naik betul-betul kilat. Jadi aku rasa aku nak spray repaint hitam balik lah nanti. Tak apa, ini kita pakai je sementara sebab kita nak bawa pergi dyno motor ni. Okay, ini aku kena lapik lagi. Ini untuk atasnya. Tengok dekat situ. Okay, cuma kena lagi tebal lah saya aku. Tak boleh satu dua layer, dia kena tebal untuk inner ni. Dan clear pun kalau boleh clear yang jenis kena buat lapik banyak bagi dia betul-betul berkilat. Sebab inner ni ikut mana pun dia plastik tau. Bila plastik, dia keadaan dia punya permukaan tu dia macam tak licin tau. Jadi dia kasar, dia nampak kasar sikit. Dia korang kena tebal sikit. Bagi aku lah, aku rasa ini depan, lepas tu ni atas sikit lagi. Yang lain aku rasa untuk inner so far senang je spray, tak ada menggerutu apa. Okey lah. Cuma nak kena tambah lagi, kena tebal lagi. Dan untuk sekarang, macam korang tahu, sebelum ni aku pakai mono size 205 untuk Y15 nya Tobaki. Baru je pakai ni. Okey. Yang ini Tobaki X punya. Dekat sini boleh nampak Tobaki X. Okey, warna hitam. Hitam premium orang cakap. Okey. Ini tadi aku bawa hujan. Aku saja try running jap motor ni. Dia aku rasa macam tinggi sikit lah belakang. Dan aku nak rendahkan sikit. Dan kita ada barang sampai daripada Tobaki ni. Okay, barang baru sampai lah. Ini dalam kotak ni ada barang baru sampai. Aku tak pasti barang apa. Ini dia. Okay, starter relay 3. Okay, aku saja ambil spare. Sebab starter relay dia kadang-kadang dia cepat kong. Aku pun tak tahu kenapa. Kadang-kadang bila charge bateri dia okey balik. Jadi aku ambil aja spare untuk starter relay ni. Aku ambil 3 untuk spare. Dan juga Tobaki ada baru keluarkan untuk rocker arm shaft DLC. Maknanya batang shaft rocker arm tu dia akan lebih tahan bila DLC ni. DLC ni dia ada coating. Satu coating yang membuatkan benda ni lagi harden. Dia tahan panas. Okay, tahan lah, semua tahan lah. Ketahanan dia memang kau-kau. Okay, ini untuk LC dah Y15. Jadi yang ini mungkin aku akan pasang dekat white, ataupun aku akan pasang dekat head 4 valve Aspire. Okay, aku nak try benda ni sebab benda ni bagus lah bagi aku. Bagus DLC ni. Terima kasih Tobaki dia keluarkan DLC punya batang shaft rocker arm ni. Sangat bagus. Okay, dan kemudian ini dia benda yang aku nak tukar sekarang ni lah. Okey, untuk sekarang ni aku pakai 205mm untuk Y15 nya. Dan sekarang yang aku ada dekat sini adalah LC punya 200mm. Jadi dia kurang 5mm dekat situ. Kalau nak lagi rendah sebenarnya boleh pakai 195. Tak silap aku tengok orang punya. Okey, tapi Tobaki dia tak ada keluarkan 195, ada 200mm. Aku try pakailah 200mm nya. Okey, depan tak silap aku ada orang cakap kena turun lagi lah kalau lagi cantik. Okey, aku pun tak pasti macam mana nak turunkan. Aku ingat nantilah aku try macam mana nak potong T ke apa. Aku malas nak potong T sebenarnya. Jadi kita tukar mono dulu lah. Tak apa, mono ni macam biasa, sama juga, premium, black, hitam, nipah hitam. Okay, cuma dia pendek sikit. 200mm, yang itu 205. Okay, mono Tobaki ni memang, orang cakap memang kau-kau lah. Kalau korang pakai tu, merecik gila lah ini. Yang ini brand daripada Tobaki X. Tobaki X ni memang special untuk racing punya lah. Dia boleh adjustable dekat sini. Okay, nak hard ke ataupun soft. Okay, ini dia. Aku nak try kejap lagi pasang. Dan ini dia punya ni tagging. Lain kotak dia pun memang lain macam hitam. Baik tu. Dia ada tempat adjust lah ni. Korang nak spring tu keras ke lembut ke boleh adjust lagi sini. Okay, dia ada bagi tempat adjust. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Aku nak tukar mono dulu. Aku sekarang ada special tool lah. Aku try benda ni. Benda ni free. Okay, ada orang bagi review. Focho punya. Okay, ini sangat bagus lah. Dia memudahkan kerja aku kalau nak buka-buka skru ni. Jadi kadang aku kena tahan lah guna L lah. Jadi susah sikit. Pakai benda ni senang. Sebelum ni aku tak nak guna. Sekarang baru aku nak guna. Aku tahu benda tu senang nak pakai. Okay, jadi aku nak buka dulu. Dan aku nak tukar yang ni dulu lah. Baru kita pasang balik cover set belakang. Okay, yang ini depan sebenarnya tadi aku dah pasang cover set. Dan aku buka balik sebab aku nak tukar mono. Sebab tiba-tiba mono ni sampai, aku nak pasang balik lah. Jadi itu saja untuk sekarang.
Dan esok mungkin aku akan dyno motor ni. Cuma aku kena cari sprocket dulu. Sprocket ni besar sangat ni, 34. Depan aku tak pasti apa, 14 atau 15. 14 kot aku rasa. Jadi aku kena tukar dulu sprocket. Yang lain aku rasa tak ada apa. Dan aku nak cuci motor sikit sebelum kita naik dyno lah. Okay, untuk mono aku nak tukar dulu. Dan kita tengok lah macam mana dia punya rendah tadi. Okay, sebelum ni dia agak tinggi sikit. Korang boleh tengok kat TikTok aku. TikTok aku ada post juga. Dia nampak tinggi. Okay, aku nak bagi rendah sikit. Dan untuk bahagian headblock semua perform lah. Aku dah runner lah. Sebenarnya motor ni aku dah running lah. Okay, dah bawa dah. Cuma aku tak ada buat video lah. Exhaust SP. Okay, tu dia. Ni headblock. Minyak hitam pun naik cantik dekat head. Aku dah try buka. Alhamdulillah okay. Dan air coolant apa semua dah masuk. Cun-cun lah. Okay, pump ni rasa macam standard sangat lah. Kena tukar pump besar ni aku rasa. Jadi itu saja. Dan inner mungkin lepas dyno baru aku repaint balik. Ataupun kalau sempat esok aku repaint dulu. Ataupun mana-mana lah, salah satu lah, pergi dyno dulu ataupun repaint dulu. Aku ingat nak pergi dyno dulu baru aku repaint balik lagi sekali. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jom kita sambung kejap lagi, tengok apa lagi waktu nak dyno. Kita tengok apa pula video yang aku akan buat waktu dyno. Okay, jom. Okay geng, jadi sebelum kita pergi dyno motor, aku terlupalah. Mungkin dyno tu aku masuk dalam part lain lah, lagi senang. Okay, untuk sekarang aku dah buka mono. Dan aku terlupa, aku nak tunjuk dekat korang dulu. Okay, yang ini adalah perbezaan antara mono 205mm dan yang ini mono 200mm. Okay, perbezaan dia, okay, yang ini sama. Korang tengok dekat sini, berbeza sikit saja 5mm tu. Jadi kalau dalam kedudukan macam ni kita nampak macam sikit tau. Tapi bila dia dah pasang dekat motor, dia akan nampak perbezaan tinggi dan rendah tu berbeza tau. Jadi kejap lagi aku akan pasang. Dan aku akan pasang cover set dulu. Dan aku akan tunjuk macam mana dia tahap rendah dia 200mm. Tapi kalau 195 lagi rendah. Lagi rendah. Memang berbeza sangat dengan 205. Kalau letak 195 kat sini, berbeza lebih kurang macam ni juga lah. Jadi itu saja untuk perbezaan dia. Tak adalah orang cakap banyak sangat. Tapi ada perbezaan dan boleh merendahkan motor. Okey, jadi aku akan tukar dulu mono dan aku akan pasang cover set semualah dan kita tengok kejap lagi. Jadi itu saja. Mono untuk Tobaki ni aku rasa memang perform gila lah dan nampak memang gila-gila premium lah sebab dia hitam ni, hitam memang betul-betul hitam. Okey. Tengok kat sini, lawa memang lawa habis lah. Baik betul lah. Minat betul aku. Okey, jadi jom kita sambung dengan pemasangan. Dan kita tengok pula sekejap lagi hasil dia macam mana lah. Untuk dyno tu aku masuk dalam part seterusnya lah mungkin. Sebab kalau dalam part ni aku rasa macam panjang sangat video ni, jadi macam tak sempat lah. Jadi itu saja. Jom kita pasang light dulu. Let's go. Ada slip sikit dan tepet ada bunyi sikit lah. Kita kena adjust tepet sikit. Tapi untuk first run ni pun okey lah, 45 horsepower okey lah bagi aku. Kalau kita dah adjust semua tu, clutch pun dah okey sikit, boleh kot. Rasa boleh naik sampai 47, 48 atau dekat-dekat 50 lah. Nanti kita try dyno lagi sekali. Tapi untuk yang ini dalam 45 ke 46 lah. Tadi ada yang tinggi juga. Okey, jadi itu pun bagi aku dah puas hati dah sikit. Cuma kita nak naikkan lagi kalau boleh. Okey, jadi itu saja. Jom kita sambung kejap lagi pula, tengok apa pula yang jadi. Okey, ada sikit-sikit lah rakaman yang aku rakam dalam bentuk portrait. Yang lagi aku masukkan juga. Okey, jadi untuk sekarang kita tengah pasang balik cover set. Dah habis lah untuk dyno. Dan kita dapat horsepower ni lah. Okey, tunjuk sikit. Ni dia horsepower dalam 45 lebih lah. Jadi bagi aku macam ni pun puas hati lah dengan top 39 RPM 6,000, 7,000 macam tu. Ada sikit lagi lah kita perlu touch up. Okay, tapi untuk first try aku buat Y dapat result macam tu pun aku rasa aku dah puas hati. Okay, dengan head porting sendiri alhamdulillah okey lah bagi aku. Okay, cuma clutch ada slip sikit lah. Nak kena tukar clutch plate sebab aku dah runner lama sangat. Lepas tu baru nak dyno, jadi clutch tu ada makan sikit lah. Kena tukar clutch plate.
dan kalau boleh try cari spring yang lagi keras sikit. Okey. Dan kemudian untuk cam Tobaki VR3 ni still boleh bawa, cuma dia tak betul-betul perform kat atas lah. Harap Tobaki boleh keluarkan lagi satu cam yang lagi kau untuk spek besar-besar. Okey. Jadi untuk bahagian lain, rantai kecil ada bunyi sikit, aku kena adjust sikit rantai kecil. Dan untuk timing gear, aku pakai yang ini standard sebab aku nak pakai decom. Okey, nak senang start. Itu sebab dia tak boleh naik horsepower tinggi lah, sebab aku tak ada degree wheel, tak buat degree wheel. Jadi macam tu pun puas hati lah, 45. Okey. Dan kemudian ada tepet, ada bunyi sikit lah. Itu saja lah. Yang lain okey saja. Ada bunyi meradak sikit saja sebab tepet dan rantai kecil lah. Okey. Jadi untuk sekarang puas hati. Cah, thank you Cah. Okey. Jadi jom kita sambung benda lain pula. Okey. Kat rumah kejap lagi kita sambung. Okey. Bye bye. Okey geng, jadi untuk dekat rumah, aduh, ini yang masalah sebenarnya. Aku dah buka untuk bahagian head. Jadi untuk bahagian head ni kau boleh tengok dari sini lah. Dia okey je, tak ada masalah. Masalah apa, knocking ke apa ke, aku tak ada nampak kat itu. Cuma dia jadi basah. Tiba-tiba dia tak boleh start. Dan aku terus buka lah untuk head. Memang kalau ikutkan kita dah dyno, tak perlulah buka head sebab apa, dia akan mengacau balik lah dyno tu. Berdasarkan apa yang aku dengar tadi lah. Okay, aku pun tak tahu pasal tu. Tapi tak apa, nak buat macam mana, aku kena buka head juga. Sebab berkali-kali dah aku start, dia jadi pelak basah. Jadi punca-punca pelak basah, boleh tengok kat sini piston ni belah sini basah sebelah kiri saja, sebelah kanan dia tak basah. Dan bila aku dah check, aku buka head ni, okey, sebelah sini dua valve ni basah, bocor. Okey, belah sini tak ada bocor lah. Belah sini saja. Jadi aku kena grembal balik dua valve ni, pastikan dia tak ada bocor, dan baru senang nak hidup. Kalau tidak, memang aku dah try tolak motor pun still tak boleh hidup. Memang dah basah sangat lah kat pelak tu. Dan apa yang aku tahu, untuk sekarang ni, untuk bracket ni, kita dah tebuk lubang lain, tapi aku lupa outer dekat sini. Sepatutnya kena outer kalau nak senang keluar head lah. Kalau tidak kena turun engine. Ini aku tak ada turun engine, aku paksa kat tadi. Okey, cuma boleh tengok kat kesan kat sini lah. Dekat sini dia berkesan. Okey, kiri kanan. Okey, sebelah sini pun ada kesan juga. Jadi apa solution dia bagi aku, kalau aku nak outer body, body ni keras juga. Hari tu aku nak tebuk lubang tu pun agak susah juga. Jadi solution dia senang je. Aku akan asah sikit bahagian head sebelah sini, dan sebelah sini lah, bagi senang nak keluar dan senang nak masuk balik lah. Jadi kita akan asah belah sini nanti. Dan kemudian untuk bahagian lain, aku rasa tak ada apa motor ni. Cuma tadi apa yang aku buka tadi, aku dah buka dah sebenarnya mula tadi, dan aku tak rakam lah. Cuma bila dia tak boleh start, aku kena rakam juga lah. Sebab punca dia adalah valve bocor. Kemudian untuk bahagian first tadi, yang waktu kita dyno tadi, dia macam bunyi meradak. Aku ingatkan tepet tau. Dan memang betul lah bunyi tepet. Sebab apa tepet tu berbunyi? Skru dua ni hilang. Dia jadi longgar terus. Okay, mana ke tadi skrunya, aku jumpa sekejap. Tadi ada dekat sini. Sudah hilang skru ni. Ada satu skru ni. Ni dia. Okay, ni dia, skru ni tercabut. Dua-dua bahagian atas. Aku terlupa ketat tu. Mampus. Lagi satu skru aku tak jumpa kat mana. Yang satu ni aku jumpa dalam head. Satu lagi aku rasa dalam enjin, belah bawah. Aku dah try guna magnet tadi pun cari tak jumpa juga. Kena buka filter. Rasa ada kat filter. Tapi dia tak naik. Tak naik rasa aku benda ni. Dia tak kena gearbox apa. Okey lah. Okey. Tapi nasib lah satu jumpa. Okey. Jadi untuk sekarang aku kena grembal dulu. Dan kita kena outer bahagian head ni untuk senang pasang. Dan aku akan pasang balik lah. Jadi selepas pasang tu mungkin aku akan review lah. Okay, kalau kata aku nak buat video pemasangan tu jadi lambat lah. Jadi aku akan cuci dulu bahagian blok dan bahagian head. Dan kita nak grembal dulu lah. Tapi bagi aku lah, buka Y ke LC ke, renyah juga nak main dengan air coolant ni. Basah. Kalau buka Aspire senang lagi, tak pakai air coolant. Walaupun 4 valve kan. Jadi itu saja untuk sekarang. Jom
Aku nak grembal dulu dan pasang-pasang balik. Nanti kita payung lah bunyi macam mana. Okay, itu saja. Let's go. Jadi untuk sekarang kita kena buka balik head. Kita boleh tengok kat sini head pecah. Aku pun tak tahu kenapa dia jadi sangkut dekat belah bawah. Sama ada, aku pun tak pasti lah sebab aku grembal dia tadi. Dan tiba-tiba head pecah. Okay, bila nak pusing magnet jadi pecah kat sini. Aduh, jadi kena tukar head dah pula. Aduh, pening kepala dah lah, head ni dah poting. Dah lah, aku ada lagi satu head 2528 juga, tapi yang tu CNC. Jadi kalau kata dah berubah, kita kena dyno balik ikut kan, sebab CR apa semua dah lari. Aku stres ni. Tak apalah, kita cuba aja. Cuba aja tukar je. Try PMP head yang tu. Aku pun dah malas ni, dah penat kepala ni. Jadi aku kena buka balik head ni dan kena tukar head lain. Patut motor aku tiba-tiba tak boleh hidup. Rupanya yang ni ketat. Tak tahu kenapa. Dia punya tepek apa semua dah longgar tadi. Lepas tu dia jadi macam ni juga. Pening kepala. Tak tahu kenapa, kita kena kaji punca dia jap. Okay, jadi jom aku nak buka dulu dan kita tengok balik lah. Penat lah kalau kali ni macam ni. Okay geng, jadi untuk sekarang kita dah buka dan aku dah siap pasang lah. Untuk sekarang, untuk blok lah. Okay, untuk first kali, apa yang menyebabkan benda tu crack, head crack, disebabkan ni. Okay, dia tiba-tiba knocking pula kat sini. Waktu kita dyno rasa macam tak ada knocking, tak ada bunyi apa knocking. Lepas tu mungkin selepas aku buka head, pasang spring valve balik tu, mungkin dia tiba-tiba jadi knocking pula. Okay, dia sagat pada dua-dua bahagian belah bawah ni. Dan kemudian aku pusing skru tu, dia terus jadi crack. Okay, jadi solution dia apa aku buat, aku tambah lagi satu gasket block. Okay, jadi dia ada tambah lebih kurang 0.3 mm lah kat situ. Sebab gasket 0.5, tapi bila dia padat kan jadi 0.3 lebih kurang macam tu. Jadi aku tambah sikit. Dan kemudian untuk head yang ini adalah head yang aku nyari ada spare. Ni waktu kat Aspire dulu aku pakai. Okay, pakai cakap pasal perak lah. Okay, aku pakai. Okay, yang ni Golf CNC potting Golf CNC. Aku tak ada usik sangat. Okay, aku nak try untuk PMP lah barang ni. Cuma aku usik sikit je untuk belah atas ni, sebab aku nak flow dia tak nak kena dinding untuk throttle body. Okay, jadi maknanya flow tu akan lalu elok belah atas saja. Lepas tu belah bawah just ikut kecil je, sama macam biasa. Okay, kemudian untuk belah exhaust, aku tak ada potting apa-apa. Memang pakai plug and play je. Cuma aku buat macam ni tadi, tapi tak jadi lah, malas lah, biar je. Okay, dia hari ni memang kerja malas nak potting. Jadi memang kita nak try PMP lah dulu. Nanti mungkin aku akan potting pula juga. Okay, cuma untuk sekarang aku nak try cari power untuk PMP ni macam mana boleh pergi power dia. Dan kemudian untuk valve, aku ada asah sikit. Okay, aku asah bahagian atas. Okay, tak nak bagi dia belaga dengan piston. Okay, aku asah sikit kiri kanan juga atas. Atas ada knocking pun, cuma saja aku nak asah sikit, nak bagi dari free clearance sikit. Dan untuk bahagian bawah pun aku asah juga sebab dah tadi knocking. Dan kita dah counter dengan satu gasket block, dan sini ada asah sikit. Jadi mungkin tak belaga dah lah. Kemudian untuk bahagian dalam ni, squeeze dia ni aku dah buka sikit. Okay, sebab kalau kita biarkan yang asal, minyak tu dia flow dia akan tergantuk pada dinding. Jadi kena buka sikit untuk bagi minyak tu flow dia cantik pergi ke piston untuk pembakaran lah. Jadi aku buat keliling. Okay, sini pun sama. Okay, belah ni. Okay, belah sini. Dan belah sini. Sama macam head lama lah. Head lama pun kita ada buat, nampak kat situ. Dan ini potting lama lah. Okay, jadi untuk head ni tak apa, kita nak cari juga macam mana dia boleh jadi macam tu. Aku pun tak pasti. Belaga boleh crack terus Waduh, tak apalah, kita try tengok balik boleh welding atau tak head ni, ataupun simpan aja buat kenangan. Okay, yang ini kita try juga. Yang ini head Tobaki juga 2528. Yang ini cuma dia CNC Golf CNC Golf potting. Okay, cam aku dah masuk balik, gunakan cam yang sama. Spring valve pun spring valve yang sama, sebab spring valve ni tak ada floating apa, cantik. Cuma masalah dia pada ni lah, pada pocket valve kita terkena belaga sikit.
Okay, jadi untuk tepet pun aku rasa macam motor aku tak boleh start. Aku takut tepet aku ketat sangat. Dan ini aku longgar sikit. Okay, atas bawah aku longgar sikit dulu untuk try start dulu. Dan kemudian sekejap lagi baru kita kemaskan sikit. Okay, jadi untuk sekarang aku akan pasang terus head ni. Dan aku rasa untuk part lain aku rasa tak ada sangat dah. Cuma adalah kot untuk part nak start motor. Tak apa, kita pasang dulu. Dan kejap lagi kita nak tengok balik macam mana, boleh hidup tak boleh. Kalau tak boleh hidup juga, aku syak belah coil magnet lah, ada problem. Okay, sebab hari tu, bukan hari tu, semalam magnet aku ada skru dia longgar tiba-tiba. Lepas tu key tu putus, aku dah tukar dah key baru. Cuma takut coil tu ada belaga sikit, dia dah rosak sikit. Jadi tak apa, kali ni kita try dulu. Kita tengok macam mana pergi dia. Kalau okey, alhamdulillah. Aku pun pening juga dengan Y. Hei, payah kalau motor yang tak ada kick starter. Kalau ada kick starter kita boleh paksa juga start. Ini kadang dah paksa-paksa start, lama-lama sangat bateri pula weak, kena charge pula. Banyak kerja. Jadi itu saja. Jom aku nak sambung untuk pemasangan head dulu. Kita tengok balik macam mana, okey tak okey, pusingan dia ada sangkut lagi atau tak. Kita tengok balik kejap lagi. Let's go. Okay guys, jadi untuk sekarang aku dah berancai cover set ni. Okay, sebab apa, aku buka depan ni aku nak spray inner. Yang tu mungkin aku sambung di next part lah. Jadi untuk sekarang aku dah siap pasang. Okay, untuk head semua dah pasang lah semua ni. Aku dah letak air cooler apa semua dah. Dan sebenarnya aku dah race lah semalam. Okey lah motor ni. Cuma hari ni aku malas nak start sebab aku nak masukkan part start ni dalam next part ni lah. Okay, jadi untuk sekarang kita tengok balik lah. Untuk bahagian head ni aku menggunakan sama head Tobaki Racing. Okay, 2528, cuma yang ini ada Golf CNC lah. Lepas tu aku ada potting sikit saja, tak banyak. Okay, jadi aku rasa dia punya tuning tu ada lari sikit. Okay, untuk mode 1, 2, 3, 4 tu ada lari sikit lah. Jadi kita kena dyno balik lah ikut kan, ataupun aku kena tengok balik macam mana aku nak buat. Okay, jadi untuk sekarang bahagian lain aku rasa tak ada apa. Ini aku rasa memang kena dyno balik lah, nak dapatkan yang ngam. Okay, jadi kalau kita tengok belah sini pula. Belah sini kabel mood ni pun aku dah cabut sebab aku nak spray inner tadi. Okay, ini dia bahagian head block. Okay, head Tobaki Racing. Aku dah pasang throttle body apa semua ngam lah. Jadi untuk head ni juga aku ada otter sikit. Sebelah sini nampak kiri kanan aku otter lah. Sebab nak keluar daripada sini memang susah sikit lah. Kalau tidak kena bawa turun engine. Lepas tu aku otter sikit, jadi senang lah nak buka. Okay, untuk sprocket aku pakai depan 15 belakang 27. Ini pun memang tak ngam lagi, cuma saja nak pakai lah. Orang cakap saja nak bawa dulu. Bahagian lain aku rasa tak ada apa. Bateri kena kerap cas lah. Okay, spek besar. Sebelum ni susah nak hidup, sekarang dah senang lah. Kemudian untuk ECU, mungkin aku tak pasti aku dah cerita atau belum, ataupun aku lupa lah. Ini ECU aku menggunakan ECU Factory Racing. Ya, video terpadam tadi sebab memori aku full pula. Aduh, memori dah 512 GB, phone pun tetap full lah. Aku jenis tak delete dekat galeri, jadi full. Jadi untuk ECU, kita menggunakan ECU Factory Racing. Dia punya software sama saja macam Red Leo, dan dia ada button mode lah dekat sini. Okay, senang je nak tuning dia. Okay, ini aku tak pasti untuk apa. Ini untuk quick shifter kot. Nanti aku pun tak tahu apa benda ni. Satu lagi, ada dua. Aku tak pasti. Ni nak kena kaji, aku pun tak tahu apa benda ni. Jadi itu saja untuk sekarang aku rasa. Untuk part start dan kita ada part untuk spray inner di next part. Jadi itu saja untuk sekarang. Terima kasih kepada yang menonton. Part kali ni memang agak panjang sebab benda tu kita rumit random benda kadang jadi macam ni, jadi macam ni. Kita pun tak expect benda tu jadi macam tu. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan bye bye.